kita pada malam ini. Tapi walau bagaimanapun kita teruskan juga kita punya janji sebab minggu lepas patutnya kita bersiaran 2 kali seminggu tapi kita dapat bersiaran sekali seminggu saja sebab terpaksa outstation pula. Untuk minggu ini kita akan insya-Allah jalankan 2 sesi live juga, satu pada hari Selasa dan juga satu pada hari Khamis. Dua-duanya kita akan mulakan jam 9 malam lepas solat Isyak. Kita akan pergi dalam setengah jam ataupun paling jauh pun 45 minit lah. Kita tengok bergantung pada semua Alright, kita punya sesi live pada kali ini kita tak habis lagi hype mengenai update yang terbaru yang ada dalam Gemini kita Google Gemini, AI kegemaran ramai. AI kegemaran ramai kenapa? Sebabnya banyak institusi-institusi pendidikan ataupun agensi-agensi kerajaan yang subscribe Google Gemini dan diorang dapatlah sekali diorang dapat Google Workspace tapi diorang akan dapat sekali lah menggunakan Gemini secara pro kan. Jadi kita pada minggu lepas saya dah demokan kepada anda Cloud ramai influencer daripada US bercerita mengenai betapa hebatnya Cloud AI. Jadi saya pun dah tunjuk dah pada satu minggu tu 2 kali kita akan tunjuk betapa powernya Cloud AI. Tapi pada 19 hari bulan 5 hari tu Google masa dia punya event Google I.O. dia melancarkan fungsi-fungsi baru dalam dalam diorang punya Google Gemini. Memang kalau kita tengok satu persatu memang Google ni dia cuba nak tapau semua AI sekarang Mari kita tengok dulu apa yang Gemini janjikan dalam update yang terkini ini update daripada 19 hari bulan. Mungkin ramai orang tiba-tiba masuk Gemini di dalam phone ataupun di dalam kita punya web kan. Nampak dah lain dah dia punya interface ni. Mari kita tengok, kita tukar dulu Alright, untuk stream satu lagi dia akan nampak lah paparan penuh Kalau nak tengok secara vertikal boleh tengok di sini ataupun tengok di stream di satu lagi untuk tengok yang penuh Alright, nampak dia punya susun atur dia sedikit berbeza di sini kita boleh tengok dia ada model-model dia dah nampak berbeza dah Dan kalau kita pergi dekat upload file ni ada lebih kurang sama. Ada juga import code dan notebooks tapi untuk yang berbayar dia akan nampaklah create video untuk yang baru yang percuma dia tak nampak create video ni. Create video ni yang paling ni sekali yang paling menarik sekali yang kita akan demokan pada malam ini Alright, mari kita tengok dulu apa kegempakan yang pertama sekali yang Google buat untuk kita punya Gemini Apakah benda yang baru? Yang pertama sekali dia tunjukkan dia punya model AI yang baru iaitu Gemini 3.5 Flash. Jadi kalau dulu kita tengok kat Gemini ni dia ada Google Gemini Flash biasa saja. Cumanya sekarang dia upkan lagi kemampuan Google Gemini 3.5 Flash ni kepada yang lebih power. Apa maksud yang dia lebih power tu dia nak kata combine frontier intelligence with lightning fast action. Maksud dia bolehlah menjawab soalan dengan lebih cepat dan juga dengan lebih tepat. Kalau dulu kita tak berapa sangat nak menggunakan Google Gemini yang Flash, model yang Flash ni kalau setakat nak bersembang-sembang bolehlah. Tapi kalau nak minta dia buat kerja, nak buat report, nak buat laporan, nak buat minit mesyuarat kan, macam tak berapa power lah kalau kita pakai Gemini yang Flash ni. Mungkin kita boleh tengok kita boleh buat beberapa eksperimen untuk test power ke tak power yang Flash tu. Tapi yang sekarang untuk 3.5 yang thinking ni pun dia dah mula dah naik selalunya kalau macam saya akan guna yang thinking lah Yang kedua sekali saya nak tunjukkan apa yang baru dalam Gemini Gemini ni ialah Gemini Omni. Gemini Omni ni benda apa pula yang baru ni kan?
Kalau anda dah biasa menggunakan Google Flow, kita nak buat video dalam Google kan. Jadi kita buat video dalam Google Flow, dia menggunakan model VEO. Kan Google VEO. Tapi untuk sekarang Google saja bukan saja menawarkan Google VEO, tapi dia ada model untuk buat video baru menggunakan Gemini Omni. Ini kalau tengok di TikTok kan memang nampak banyak kereta-kereta yang dah menggunakan Gemini Omni ni. Memang power betul video-video yang diorang buat. Ini semuanya dalam update terbaru Gemini Omni. Kejap lagi saya akan tunjukkan satu demo betapa gempaknya Gemini Omni tersebut. Kalaulah dulu kalau kita nak create video-video yang kompleks, kita kena pakai Kling AI lah, kita kena pakai yang Alibaba punya Qwen, ataupun kita pakai Higgsfield ataupun Runway kan. Tapi sekarang Google punya video pun dah boleh tahan juga yang power dia. Kemudian ada satu lagi yang ada ditunjukkan dalam pengumuman yang terkini Google ialah Gemini Spark. Gemini Spark ni dia belum keluarkan lagi. Tapi untuk Malaysia belum dapat lagi, tapi dekat US dah ada dah akaun-akaun yang dah dapat. Sebab apa Gemini Spark ni sekarang baru digunakan untuk dia release untuk kegunaan US saja. Gemini Spark ni apa? Gemini Spark ni lah yang bakal tapau Claude AI. Kenapa saya kata Claude AI? Dia nak buat personal AI agent. Ini benda yang inilah bakal tapau Claude AI ni. Sebab kita sekarang ni bila anda seorang pengguna AI yang advance, kita bukan setakat nak menggunakan AI untuk bertanya soalan ataupun nak buat satu task untuk kita. Tapi bila kita dah ada task-task yang berulang, inilah membezakan anda sama ada anda ni pengguna AI yang biasa-biasa saja ataupun anda berguna AI yang pro. Jadi yang ni kita stay tune dulu. Sekarang ni kita akan nak berfokus dulu kepada kita punya Google Google Omni. Kalau saya tukarkan saya punya paparan kat sini, saya nak tunjukkan apa yang baru ada dekat Google Flow ni. Kalau kita pergi kat Google Flow, saya patah balik. Ini saya tengah buat testing kat sini. Dia dah tunjuk dah. Introducing Gemini Omni Flash. Apa maksudnya Gemini Flash ni? Ini ialah model video terbaru oleh Google Gemini. Memang ini yang lagi power. Kemudian dia boleh pula buat karakter dan kita akan bermula dari situ. Kebanyakannya kalau kita tengok kereta-kereta yang buat video AI, dia orang takkan guna Google ni Google. Tapi sekarang Google dah boleh buat dah kita punya video dengan avatar yang sendiri. Ini memang benda yang paling gempak sekali. Apa yang saya buat sebentar tadi sebelum saya mulakan live, saya nak dah preparekan beberapa demo kepada anda. Saya upload gambar saya. Ini bertemakan Raya Korban. Bertemakan Raya Korban, pakailah baju jubah-jubah semua kan. Nak gaya-gaya macam Pak Arab sikit. Apa yang saya buat, saya tarikkan paparan saya ke tepi ni. Saya masuk gambar sekeping tu je. Saya masuk gambar sekeping. Jadi ni bukan video tau. Ni bukan video. Saya masukkan gambar saya seketul. Kalau perasan, kalau anda pengguna Gemini yang Google Flow yang tegar, dulu dia setakat ada all media, image, video. Tiba-tiba ada satu pula button yang baru, dia tulis characters kan. Kata apa benda characters ni kan? Rupa-rupanya dalam Google Flow ni, kita dah ada function untuk create kita punya ni kita ada ni untuk buat ni Jap. Okey, tak ada pula kita punya ni kita punya
karakter ni apa yang saya buat kalau saya tekan ni, saya buat ni dulu kita buat macam simulasi dulu. Kita pergi kat new character. Apa yang kita boleh buat sama ada kita buka dekat kita punya apa prompt ni, kita boleh create kita punya apa ni saja, kita punya avatar, ataupun apa yang saya buat sebentar tadi, saya upload gambar saya. Saya upload gambar saya untuk masukkan jadi macam tu. Katakanlah kejap saya tengok dulu saya punya ni. Okey, saya dah ada kredit lagi, tapi saya rasa saya nak jimatkan saja. Tapi Nano Banana dia tak pakai ni Katakanlah saya nak buat satu karakter macam angkasawan kan. Jadi saya keluar tulis prompt, hasilkan satu macam karakter berbentuk fotorealistik seorang angkasawan orang Malaysia. Dia pakai pakaian angkasawan. Latar belakang orang ini di bulan. Jadi kita akan guna Nano Banana. Kita boleh pilih lah model macam mana. Dan kita akan cuba create satu kita punya karakter. Ini kita biarkan dulu, biar dia generate apa-apa dia punya image kat sini. Tapi apa yang saya buat yang sebelum tadi, saya buatkan apa ni saya uploadkan video gambar saya saja, bukan video gambar scraping saja, gambar yang saya ambil masa raya tahun-tahun dululah. Tapi yang kali ini saya nak tunjuk bagaimana kita boleh create avatar kita berdasarkan gambar daripada gambar saja. Ini saya masukkan prompt dan dia ada Nano Banana. Saya pilihlah Nano Banana. Kita tengok gambar dia. Adalah nampak bulan, siap ada rover, pakaian angkasawan. Betul ada lagi apa ni ada bendera Malaysia pula kan. Okey. Alright, okey. Jadi daripada sini kita boleh masukkan suara. Tapi kita kalau kita nak buat base suara, kita kenalah macam nak campur-campur tapi untuk kita punya demo pada malam ini macam terlalu panjang untuk ni. Kita boleh pilih beberapa suara yang ada kat sini yang dah ada siap. Tapi malangnya suara-suara di sini bila saya buat cubaan awal, dia pergi ke bahasa Inggeris. Jadi dia punya pelat bahasa Inggeris tu sangat pekat lah. Jadi tak berapa cun dia punya suara dia. Kalau kita boleh play kan. Hi there. We're introducing a new feature where I can read this aloud. Okey, ini antara suara-suara yang ada lah Hi there. We're introducing a new feature where I can read this aloud. Saya nak cuba cari suara lelaki yang macam Jalaluddin Hassan sikit, ada tak? Hi there. We're introducing a Ini informatif ada tak yang ni sikit male clear? Kita tengok. Hi there. We're introducing a new feature where I can read this aloud. Hi there. Oh, ini semua suara-suara yang dah biasa lah. Introducing a new feature where I can read this aloud. Kita tengok sikit. Oh, low pitch. Ini yang saya nak ni. Hi there. Okey. Saya dah ada karakter saya yang saya hasilkan guna Nano Banana. Dan saya pilih apa ni saya pilihkan apakah dia punya suara. Yang ni saya nak letak nama dia Angkasawan. Dan saya tekan done. Daripada angkasawan ni, bila saya dah ada angkasawan, kita boleh mulakan untuk buat video angkasawan ni, kita masukkan prompt. Jadi daripada sini, kita masukkan kita punya karakter. Kita masukkan kita karakter dan kita akan masukkan prompt kita. Kita nak tengok betapa power ke tak power kita punya ni Untuk
Gemini Omni yang baru, dia boleh hasilkan video 1040 dah sekarang. Betapa gempaknya video ni. Kalau kita pergi kat image ni macam biasa je, dia punya paparan ni kita boleh pilih lah dia punya ratio dia, dan kita boleh pilih lah berapa banyak yang kita boleh generate. Tapi untuk kita pergi kat video, saya nak untuk yang kali ni saya nak buka 16.9. Dan jangan lupa awal-awal kita adalah VEO 3.1 ni. Ini kita nak cuba guna Omni Flash. Yang paling atas sekali Omni Flash. Alright, kita pergi kat situ dan kalau kita pergi guna Omni Flash, kita boleh pilih. Dulu kita hanya boleh buat 8 saat kan. Kita tak boleh lebih, tak boleh kurang. Sekarang ni dia boleh anjak jadi 10 saat. Kalau anjak 10 saat, lagi banyaklah kredit yang digunakan. Disebabkan saya ada sebanyak ni je kredit, saya akan pakai untuk 8 saat je, 25 kredit ni saja. So apa yang saya akan buat, kita nak angkasawan ni, kita tuliskan prompt kita, make the astronaut drive the ataupun kita buat macam ni lah the astronaut drive the rover from afar and stop at the side of the frame. The astronaut stops and lambai kita kata wave to the camera. Jadi inilah dia, kita bagi dia masa untuk generate video. Jadi kalau saya patah balik apa yang saya buat menggunakan saya punya avatar ni, tadi saya dah ada saya punya gambar. Jadi saya create kat avatar. Jadi bila saya create avatar, saya pilihlah suara dia. Saya pilih suara dia dan saya masukkan prompt. Prompt dia ialah create a video of this character, enters the frame from right and smile and wishes selamat hari raya Aidiladha. Mari kita tengok apakah kejadiannya. Ini daripada sekeping gambar saja kita boleh buat video. Kita play kan. Selamat Hari Raya Aidiladha. Jadi dia ada pelat Inggeris yang begitu kuat. Kita play balik. Selamat Hari Raya Aidiladha. Begitu dahsyat sekali dia punya ni. Nampak memang sebiji lah dan dia punya pergerakan dia sangat natural lah berbanding kita pakai VEO. Ini begitu gempak sekali Google Gemini Omni yang terkini keluaran Google. Mari kita tengok dia tak ni pula astronaut drive the rover from afar and stop at the side of the frame. Dia tak benarkan pula saya buat astronaut ni. Kita tengok dulu sama ada generation dia boleh ke tak sebelum saya tukar kepada frame saya yang sebelum ini Kita tengok dulu, ini dah queue dah. Dia tak bagi Mungkin saya kena tukarkan prompt. Okey, kita akan pilih kita punya karakter. Karakter ni tadi kita add to prompt. Make the astronaut drive the rover and wave to the camera as he pass the camera. Kita tengok adakah prompt ini okey ke tak Sebab kita tengok kita punya kredit dah tamat. Mari kita tengok dia lepas ke tak. Nampaknya macam lepas je ni. Okey, ini cute. Kita tunggu beberapa saat lagi. Tengok dia berjaya ke tak hantar queue. Kalau tak,
Dia kata might violate our policy. Kalau violate our policy tak apa. Kalaulah saya ambilkan video ini, kita tengok cabaran video kita. Saya ada video asal ini kita buat gunakan Gemini VO. Alright. Daripada sini saya download, saya masuk akaun saya satu lagi. Manakah saya punya akaun? Kita pergi dekat Google Flow kita. Kita masih lagi ada ni. Saya akan upload saya punya video. Upload media. Ambil saya punya ni video tadi. Apa yang saya akan buat sekarang ni, daripada gambar saya dekat depan rumah yang ada pokok buluh tu, saya nak tukarkan, boleh tak dia tukar latar belakang jadi padang pasir? Boleh ke tak? Ini kita bagi dia upload dulu. Bagi dia upload dulu. Jangan risau, kalaulah anda macam payah aja nak pakai dekat Google Flow ni, dia boleh guna dekat dalam Gemini. Dalam Gemini pun dah boleh dah. Dah boleh dah untuk generate video. Mari kita hantarkan satu video. Kita pakai video saya yang tadi. Dan kita pilihkan create video. Kita pilihkan create video. Ini sekarang ni dia akan tunjukkan lah. Ini kita bukan pakai VEO lagi ni. Kita pakai Gemini Omni. Jadi daripada Gemini Omni ni, kita boleh tukarlah perencah. Okey, tadi video ni tadi ialah, kita play sikit. Ni video yang tadi. Selamat Hari Raya Aidilaya Aidil Adha. Dia macam tersasul-sasul bahasa ni sikit. Bahasa Inggeris. Sekarang ni kita akan buatkan change the background to desert in Saudi Arabia. Let the man hops into the frame and wishes Selamat Hari Raya Aidil Adha. Okey. Kita tengok kalau kita hantar prompt di Google Gemini, apa akan berlaku. Power ke tak power. Video yang asal ni datang daripada saya punya ni Google Flow. Saya hanya gambar sekeping saja. Google Flow yang baru ni kita boleh create avatar berdasarkan gambar. Kita boleh daripada avatar ni kita boleh pilih. Kita boleh pilih dia punya suara. Macam-macam suara pun ada. Hi there. We're introducing a new feature where I can read this aloud in a natural human-like voice. Cumanya yang saya nak tunjuk ni ialah inilah apa saya nak tunjukkan ialah dia punya suara orang putih lah, dan dia punya pelat orang putih ni memang tak boleh lari Jadi saya dah cuba beberapa kali dah kat sini. Untuk angkasawan ni dia tak boleh pula. Tapi tak apa, saya akan cuba download dulu saya punya angkasawan ni. Boleh ke tak? Tengok image. Mana kita punya, saya nak download tadi Oh, tak boleh terus download tak mengapa. Kita boleh terus tukar saja pada saya punya ni saya punya. Ini dia tak bagi lah pula dia tak bagi. Kalau kita tengok saya punya desert yang kat sini, dia berlaku tak? Selamat Hari Raya Aidilaya Aidil Adha. Ini saya dah upload dah yang video saya yang tadi. Sekarang ni saya akan copy saya punya prompt daripada video ini. Kita akan editkan dia menjadi guna prompt. Alright. Kita akan tengok boleh ke tak boleh Tadi macam boleh kan? Ataupun yang ni saya singkatkan.
saya singkatkan ni, kita nak tengok boleh ke tak boleh. Selalunya boleh, tapi yang ni dia tak berapa nak pergi. Jap, tengok defining tu. Yang tadi ni kita tengok, ini macam dia nampak nak pergi lah. Kita nampak macam pergi dah. Kita bagi dia sedikit masa. Yang ni pun nampak macam okey. Kalau bayar baru boleh kot bang. Yang ni saya pakai yang berbayar punya. Yang ni apa yang berbayar punya. Tapi saya dah buat lah beberapa yang kita cuba. Dia tak benarkan. Violate our policy. Apakah dia masalah pada prompt kita. Kita tengok yang ini boleh ke tak. Kita tengok boleh ke tak. Pada masa yang sama, saya nak tunjukkan anda hasil yang saya dah buat untuk yang ni. Yang sebelum ini. Ini berdasarkan daripada satu video yang saya buat untuk ni. Daripada saya menggunakan AI yang lain. AI yang lain tu dia generate saya punya video daripada gambar sahaja. Tapi dia adalah suara saya. Cumanya saya masukkan pada Gemini Omni ni dan dia hasilkan video seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini test suara 1 2 3. Kita nak buat inilah hasil dia yang dah siap. Nasib baik kita dah banyak belajar masak, kita dah ada beberapa demo yang kita dah siapkan. Jadi inilah dia yang kita boleh buat. Sama je macam setup saya kat sini. Jadi nampak gambar, saya punya lighting pun natural, saya punya detail, baju pun nampak kemas dan background pun dia punya background pun nampak sharp. Inilah kelebihan Google Gemini Omni ni. Dia hasilkan video menggunakan resolusi 1040. Kalau dulu pakai VEO 3.1 tu, kita hanya boleh generate video 720. Tapi sekarang kita boleh generate 1080. 1080. Betapa gempaknya. Mari kita tengok ni boleh ke tak boleh ni. Take a few minutes. Mungkin sambutan Aidiladha tu kot prompt tak kasih kita tengok. Jadi saya dah buang dah Aidiladha tu. Dan kita tukar je. Change the background to desert in Saudi Arabia. Mari kita tengok. Okey ke tak okey. Untuk yang asal ni saya dah berjaya buat. Setakat ni lah daripada image sekeping saja. Alright. Yang asalnya daripada gambar sekeping, dia akan generate lah. Begitu realistik sekali dengan dengan kita punya pokok-pokok sekali. Kita tengok. Sekarang kejap lagi hujung-hujung dia dah tak ni. Dia hilang pula. Kan? Tak apa. Kita bagi dia masa. Bagi untuk yang nak menggunakan Gemini yang baru, kita masih lagi dalam topik kita. Kita nak tunjukkan apakah yang perbezaannya Gemini yang lama sebelum 19 Mei dan apa yang selepas 19 Mei. Ada satu benda yang anda belum explore lagi. Yang ni, untuk yang ni saya akan tukarkan saya punya Gemini kepada Gemini yang percuma. Yang pertama sekali saya nak tunjukkan kepada anda yang ni. Kalau kita pergi dekat tepi ni, dia ada option untuk kita letak dia ada beberapa benda yang barulah kalau kita tengok kat option ni. Dulu kita nampak kecil saja tapi sekarang macam-macam lah. Dia ada personal intelligence. Yang personal intelligence ni antara benda yang barulah yang dimasukkan dalam Gemini versi 19 Mei ni. Mari kita tengok sini dulu. Apa yang ada dalam personal intelligence ni. Kalau kita pergi ke personal intelligence ni, untuk kita punya memori ni, kalau anda menggunakan akaun yang ada dapat Google Workspace, jika anda dapat daripada jabatan ataupun sekolah, anda seorang cikgu kan, mungkin dia tak dapat guna memori ni sangat. Tapi untuk yang percuma, mungkin bolehlah untuk
kita personalizekan lagi. Dia restrictkan, dia bukan pasal apa, dia punya alasan ni adalah atas alasan keselamatan. Jadi dia tak bagilah orang berkongsi apa-apa data kepada Google ataupun terbocor maklumat kepada orang lain. Jadi kat sini dia dah ada dah memori. Kalau saya tekan memori saya kat sini, dia akan tunjuklah apa saya punya apa memori yang apa ni lepas. Kalau kita pergi dekat import memory to Gemini ni, kita boleh mengimport apa maklumat-maklumat kita daripada AI yang sebelumnya kita guna kan. Contohnya lah, kita dulu kerap sungguh pakai ChatGPT. Tapi sekarang pejabat dah bagi dah kita Google Workspace dan ada Gemini ni. Macam mana kita nak import? Kita sekarang dah ada option dah untuk import kita punya memory kepada kita punya Gemini. Dia punya ni, kita copy saja prompt ni dan kita masukkan kepada AI kita yang lama tu dan dia akan masukkanlah kita punya info-info dia. Jadi kita copy saja dan paste lah kat sini. Betapa mudahnya. Sekarang ni Google sedang mencari jalan untuk tapau semua. Dia memudahkan orang memindah maklumat daripada AI lama kepada AI dia lah, nak tukar pada dia. Kadang-kadang bukan orang malas orang tahu AI tu mungkin sesuai untuk kerja dia. Tapi kata tapi dah banyak lah data ataupun kita dah sembang dah dengan AI tu kan. Jadi kita susah nak kita susah nak berpindah. Ada soalan kita tengok. Kalau saya menceburi bidang AI video generation ni, agak-agak AI mana yang berbaloi untuk bayar? Kalau tengok saya punya konten setiap hari Sabtu saya ada buat video comparison lah. Tapi untuk bulan ni topik kita ialah peribahasa. Tapi peribahasa tu dia semata-mata hanyalah vehicle saja. Tapi apa yang kita buat, kita bagi satu peribahasa dan kita minta AI generate. Ada yang AI yang berbayar dan ada yang AI yang percuma lah kita pakai. Setakat ni lah kan. Untuk yang banyak-banyak ni, saya pun rasa Gemini yang Omni ni lah lebih menepati saya punya kehendak lah. Apa yang saya pernah guna sebelum ni? Saya pernah guna Dreamina. Dreamina ni ialah AI video generator yang dimiliki oleh CapCut. Saya juga pernah guna Kling AI yang berbayar. Saya juga Gemini ni pun memang saya ada akaun yang berbayar, sebab itu yang saya ni lah. Kalau tengok yang paling recent, yang paling power yang tu lah. Yang paling power yang tu. Gemini Omni ni. Tapi ada juga yang ni ada juga satu AI ni, nama dia InVideo. Yang tu saya pernah bayar beberapa bulan, cumanya tak larat sebab dia punya AI kredit sangat sikit. Nama dia InVideo. Kita boleh generate video talking head menggunakan InVideo ni. Kita masuk je prompt ringkas ataupun kita masuk je skrip, InVideo tu akan tolong buat. Tapi InVideo tu dia punya video generation dia, kita kena bayar RM120 sebulan. Tapi RM120 tu dia punya token ni ialah kita boleh buat video AI generation satu saja. Tapi dia boleh generate 30 saat lah. Sangat power cantik. Dah siap. Jadi apa yang boleh, kita kena berteka-teki pula dengan dia punya prompt ni. Tadi kita letak selamat hari raya Aidiladha, dia tak bagi. Mungkinlah kita tukar, check je background to desert in Saudi Arabia. Kita tengok apa jadi ke tak jadi ni. Selamat Hari Raya Aidiladha. Okey lah, sempoi. Cuma dia dah terpotong. Sebab bila kita buat yang dalam Gemini ni, kita kena specify lah. Sebab video asal saya ialah dalam format 9,16.
Tapi ini dalam format format 16:9. Ini kita you can generate 2 more videos today. Boleh tak kita kita promptkan center up the subject to the center of the frame. Right. Okey lah ni ya. Video dia sangat simple daripada yang asal. Daripada yang asal macam ni. Kalau saya play kan, ini video yang asal. Selamat Hari Raya Aidilaya Aidil Adha. Bagi yang baru masuk, jangan tiba-tiba terkejut lah. Dia punya suara ni memang bukan suara saya. Apa yang asalnya ialah saya letak gambar saya seketul. Kita patah balik. Kita nak tunjuk flow of work yang saya dah explain kan. Saya letak gambar saya, saya di sini. Dan saya minta Google Gemini ni dia boleh buat video berdasarkan gambar sekeping sahaja. Gambar sekeping sahaja. Jadi dalam gambar tu kita bolehlah create karakter tu dan karakter tu kita patah balik, ada tak nak tunjukkan karakter. Manakah karakter saya tadi? Di sini ini gambar yang asal, saya letak gambar saja. Dan saya createkan satu karakter, kita boleh pilih kita punya suara. Tapi suara dia memang sangat orang putih yang berpelat lah. Sangat ketat sekali orang putih dia. Dia boleh lelaki dan perempuan. We're introducing a new feature where Okey, ini suara yang saya dah pilih. Dan saya minta dia hasilkan video yang begini. Selamat Hari Raya Aidilaya Aidil Adha. Okey, daripada video tu sebabkan saya nak demokan Gemini dalam apa ni pula, yang dalam browser yang biasa, saya tukar kepada sini. Jadi tadi kita dah cuba dah beberapa prompt, nampaknya dia kata ada masalah pada prompt tu kan. Apalah sensitifnya agaknya biasalah AI ni kan, ada benda yang sensitif tapi dia tak bagi tahu apa yang salah jadi kita kena berteka-teki. Jadi inilah dia Suara pakai AI lain ke? Yang video saya ni suara dia ada dalam Gemini Google Flow ni. Okey, ini kita punya hasil iteration yang pertama. Selamat Hari Raya Aidilaya Aidil Adha. Dia terpotong sebab video saya yang asal ialah video 9,16. Dia menegak tapi dia melintang. Jadi saya minta center up subject to the center of the frame. Mari kita tengok apakah berlaku. Selamat Hari Raya Aidilaya Aidil Adha. Dia masih juga tak dapat. Kalau kita download video ni macam mana? Kalau kita download jangan kita ni ini salah satu ni kita punya test saja. Kita tak adalah menggunakan teknik prompting advance Kita buka, kita tengok apakah berlaku. Manakah saya punya ni? Selamat Hari Raya Aidilaya Aidil Adha. Dia masih lagi ni dia masih lagi tak mengikut. Ini saya punya video yang lama lah. Jadi kita kena dengan tepat lah. Okey. Saya perasan juga ramai sebab banyak content creator yang buat video kan. Nampak macam mudah sungguh Kalaulah anda menulis video menggunakan prompting yang mudah macam yang saya guna ni, anda tak akan dapat apa yang anda nak. Jadi itu yang penting lah. Yang penting sekali, kalau kita buat arahan pada AI, kita bagi tahu setakat nak buat minit mesyuarat pun kita kena bagi tahu dengan detail. Kalau kita tak bagi tahu dengan detail, dia akan merapulah dan tak ikut apa yang kita nak. Apa yang lebih penting ialah untuk kita mendapatkan satu produk ataupun output AI yang konsisten, kita kena belajar prompting.
Kalau untuk buat kerja-kerja pejabat pun prompting dia pun dah advance, apatah lagi kalau kita nak buat prompting berbentuk gambar ataupun video. Video ni lagilah macam-macam kan. Video yang kita kena apa benda yang kita kena promptkan Jadi bagi siapa yang berminat, kita ada satu kelas kita yang terakhir yang bulan ni bulan ni kita ada apa buat satu kelas bagaimana kita nak buat prompting jika anda seorang yang dah lama menggunakan AI kan, mula-mula guna ChatGPT, lepas tu guna Gemini, lepas tu tengok influencer pula cerita pasal Claude, pakai pula Claude. Dah bertukar-tukar berapa banyak jenis AI, tapi output dia kata kenapalah AI ni merapu, kenapalah AI ni dia punya output dia tak ikut apa kita cakap. Kenapa bila kita chat yang pertama okey, lepas tu chat kedua okey, betul dah kita pergi ke 3 ke 4 dia merapu. Inilah salah satu masalahnya ialah masalah kita prompting. Kadang-kadang bila kita silap kita bagi arahan pada staff kita ataupun kita nak suruh orang buat kerja untuk kita, manusia ni Allah Ta'ala bagi otak, dia boleh assume, dia boleh andaikan, oh rupanya bos nak suruh buat begini, ataupun kita punya anak buah ke ataupun siapalah kita suruh, dia boleh andaikan nak buat berapa muka surat, gaya penulisan macam mana, perkataan-perkataan yang tertentu. Tapi bila kita nak bagi arahan pada AI, kita tak boleh bagi arahan macam kita bagi arahan pada manusia. AI tu bukan tukang tilik. Dia bukannya orang yang kita dah kenal lama. Walaupun anda pakai cloud yang berbayar pun, ada benda yang dia tak faham. Jadi inilah dia, apa yang kita perlu settlekan ialah gaya anda menghantar arahan pada AI ataupun prompting. Jadi pada hari Sabtu ini, walaupun masih dalam mood raya, kita nak tunjukkan kepada anda teknik-teknik yang efektif untuk menghantar prompt kepada AI untuk supaya bila setiap kali kita menggunakan prompting tu, dapatlah output yang kita nak. Jadi kita akan diagnose dulu. Saya punya teknik pengajaran, saya dalam kelas 3 jam ni, kita bukan 100% kuliah saja. Anda bukan dengar saya bercakap aja, bukan Saya cakap tu maybe maksimum 15 ke 20 minit. Yang selebihnya kita terus drill. Apa masalah dia? Apa benda yang anda nak buat dan kita apa masalahnya? Kenapa? Apa yang tak jadi? Anda cerita kepada saya. Jadi kita yang pertama ialah kita akan diagnostik apa yang prompt tak jadi dan kita akan dedahkan satu persatu teknik macam mana kita nak buat chain of prompt. Chain of prompt ni teknik yang mudah saja tapi dia ramai orang yang terus bila buka chat baru, dia buka AI yang baru, dia terus berlompat suruh buat benda tu. Padahal AI tu dia kena ada 1-2 step dulu. Dia macam kena ada warm up sikit. Tapi tak perlulah warm up lama-lama. Mungkin 1 ke 2 chat saja dan terus kita boleh hasilkan output yang konsisten, yang menarik. Kemudian saya akan tunjukkan 5 teknik framework yang anda boleh terus guna. Yang paling penting sekali cara kita susun prompt tu lah. Cara kita susun prompt tu, ada benda-benda yang kita perlu masukkan dalam kita punya prompt tu. Ada elemen-elemen dia. Jika anda kurang elemen tersebut, dia elemen tu macam bila kita masak lah. Boleh je kalau masakan tak letak garam kan. Masakan tu jadi tapi dia kurang perencah. Tak letak garam, tak letak gula, ataupun kalaulah orang mahir, orang nak buat tom yum contohnya kan, kita nak buat tom yum semuanya lah garam ada, gula ada, asam limau ada kan, tapi tak ada lengkuas. Lengkuas tu mungkinlah rasa dia sikit kan, tapi kita pun rasa kan, apa yang pelik sangat ni, apa yang kurang. Inilah ibaratnya kalau anda terlupa salah satu elemen dalam prompt tu, dia macam kenapa output AI ni jadi pelik Kenapa
output AI ni berubah-ubah, dia akan jadi macam tu. Kemudian bergantung juga daripada penggunaan anda, kita akan tunjukkan macam mana nak bina prompt yang boleh reusable. Maksudnya at the end of the day, anda ada satu set prompt yang anda save dekat notepad ke, save dekat WhatsApp ke, anda tiba-tiba nak kena buat kerja, tolong buat report jap. Jadi anda dah ada anda punya format, anda copy saja prompt untuk buat report tu, paste dalam anda punya AI. AI kegemaran suka Gemini, bubuhlah dalam Gemini. Suka ChatGPT, letaklah dalam ChatGPT. Lepas tu masuk saja butiran-butiran yang yang berubah-ubah. Kemudian barulah kita masukkan dalam kita akan keluarkan hasil AI kita. Tapi unfortunately harga early bird dah habis. Sekarang harga normal harga normal kita. Macam mana nak daftar? Link yang ada dekat bio. Link ada dekat bio. Jadi kita punya kelas ni 3 jam. Ini bukan nak kelas yang saya ceramah-ceramah saja, bukan. Ini kita terus tengok apa permasalahan yang anda dapati. Kemudian kita akan terus drill apa masalahnya. Alright, kepada yang baru join, saya ucapkan terima kasih kepada yang join. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga kita punya ibadah korban pada tahun ini diterima Allah SWT. Dan siapa yang berpuasa pada semalam dan juga hari ini, kita doakan juga puasa kita diterima. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita 1 tahun lepas dan 1 tahun yang seterusnya. Jadi kita punya sesi live yang seterusnya kita akan buat pada hari Khamis. Topik kita tak tahu lagi. Kita akan vote dulu tengok topik macam mana. Kita ada grup WhatsApp. Kita ada grup WhatsApp. Link ada di bio. Nak tahu apakah intipati kita punya grup WhatsApp, boleh join kita punya grup WhatsApp. Hari Khamis ini kita ada live juga jam 9 malam. Jadi sekian saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya.